Salam sejahtera rakan-rakan guru semua. Okey, pernah tak kita duduk termenung, fikir macam mana nak rancang satu sesi PDP kemahiran menulis yang betul-betul menjadi? Yang bukan setakat ikut buku teks. Nah, dalam perkongsian kita kali ini, jom kita sama-sama bedah siasat satu blueprint yang kita boleh guna untuk bina satu pelajaran yang bukan saja efektif, tapi murid-murid pun seronok nak belajar. Ini dia soalan cemasnya kan? Cabaran yang kita semua selalu hadapi. Macam mana kita nak bina satu sesi PDP yang kukuh dari tapak lagi, langkah demi langkah, supaya murid kita tu betul-betul boleh kuasai asas penulisan? Jom kita akan rungkai jawapannya satu persatu. Begini rakan-rakan, sebelum kita nak bina sebuah bangunan yang tinggi dan kah, kita mesti pastikan tapak dia, fondasi dia tu betul-betul kuat. Dalam dunia penulisan pun sama. Fondasi ni kita panggil kemahiran mekanis dan di sinilah segalanya bermula. Jadi, apa benda sebenarnya kemahiran mekanis ni? Senang cerita, ia adalah tentang penguasaan alatan asas untuk menulis. Bukan setakat tahu tulis huruf A, B, C, tapi lebih dari itu. Mereka kena boleh bina ayat yang ringkas, tapi gramatis dan tahu mana nak letak noktah, mana nak letak huruf besar. Kenapa ini penting sangat? Sebabnya, kalau asas ni goyah, idea yang paling hebat pun tak akan dapat disampaikan dengan jelas. Macam kita bagi tukang rumah suruh bina rumah, tapi tak bagi dia tukul dan paku. Memang tak jadi kerja kan? Okey, bila kita dah kenal pasti kemahiran asas yang kita nak fokus, langkah seterusnya adalah melukis peta kita. Kita kena ada satu hala tuju yang sangat jelas untuk pandu sisi PDP kita, dari mula sampailah ke penghujungnya. Untuk pendekatan pula, kita akan gunakan pendekatan proses. Apa yang best sangat pasal pendekatan ni? Ia sebenarnya memecahkan satu tugasan menulis yang nampak macam besar dan menakutkan tu kepada 3 langkah kecil yang mudah diurus. Kita tak terus campak murid dalam laut dan suruh mereka berenang. Tidak. Sebaliknya, kita ajar dulu perlahan-lahan. Mula-mula, rancang dulu idea. Lepas tu, baru tulis ayat. Dan akhir sekali, kita semak sama-sama. Cara ni dia akan bina keyakinan murid dan kurangkan rasa takut atau anxiety mereka untuk menulis. Dan yang paling penting sekali rakan-rakan, apa pun yang kita rancang, ia mesti selari dengan DSKP. Mesti! Macam yang kita boleh nampak dekat sini, aktiviti kita ni memang ngam-ngam menepati SK 3.2 dan SP 3.2.1. Ini untuk pastikan apa yang kita buat dalam kelas tu bukan sekadar aktiviti suka-suka, tapi betul-betul penuhi keperluan kurikulum dan bantu murid kita capai standard yang dah ditetapkan. Sekarang, jom kita tetapkan satu sasaran yang jelas dan boleh diukur. Pada akhir sesi pengajaran nanti, objektif kita mudah saja. Setiap murid mesti boleh bina sekurang-kurangnya 3 ayat mudah lengkap dengan tanda baca yang betul. Kenapa 3? Sebab 3 tu cukup untuk tunjukkan mereka faham, tapi tak adalah banyak sangat sampai mereka rasa terbeban. Ia macam satu kemenangan kecil yang boleh dicapai oleh semua murid dalam kelas kita. Okey, blueprint dah siap, peta dah lukis, objektif pun dah jelas. Sekarang, masuklah bahagian yang paling seronok. Jom kita lihat macam mana kita boleh hidupkan perancangan atas kertas ni menjadi satu sesi pembelajaran yang bertenaga dan bermakna dalam bilik darjah kita. Permulaan kita mestilah dengan satu pancing yang baik. Kita boleh guna gambar aktiviti keluarga, sesuatu yang dekat dengan dunia mereka. Lepas tu, kita tanya soalan-soalan yang mudah macam ni. Tujuannya satu, kita nak aktifkan balik apa yang mereka dah tahu dan kita nak bina satu jambatan daripada pengetahuan sedia ada tu ke tugasan utama kita nanti. Ia macam sesi panaskan badan sebelum kita mula bersenam. Bila masuk aktiviti utama, kita pastikan arahannya ringkas dan jelas. Pecahkan kepada 3 langkah kecil. Pertama, tengok gambar dan bina ayat. Kedua, tulis ayat tu dalam buku. Ketiga, pastikan guna tanda baca yang betul. Struktur yang jelas macam ni sangat penting tau sebab ia kurangkan beban kognitif murid. Mereka tak payah pening kepala fikir lepas ni nak buat apa pula. Jadi, semua tenaga mereka boleh difokuskan pada tugasan utama, iaitu membina ayat. Dan inilah peranan kita yang paling kritikal sekali. Masa aktiviti ni berjalan, kita bukan lagi pensyarah di depan kelas. Kita adalah coach, kita adalah pemudah cara yang bergerak dari satu meja ke satu meja. Kita bimbing, kita bantu mana yang sangkut. Kehadiran kita di sisi mereka pada waktu inilah yang akan betul-betul membuat perbezaan yang besar. Baiklah, aktiviti utama pun dah selesai. Sekarang kita masuk fasa terakhir dalam blueprint kita. Macam mana kita nak ukur kejayaan murid dan pada masa yang sama, kita kukuhkan lagi apa yang mereka dah belajar.
Dekat sini ada satu strategi yang sangat efisien, iaitu kita gabungkan aktiviti penutup dengan pentaksiran. Macam mana tu? Kita beri peluang pada beberapa orang murid untuk datang ke depan dan kongsikan hasil kerja mereka. Bila mereka membaca, ia bukan saja bina keyakinan diri mereka, tapi serentak dengan tu, ia bagi kita peluang untuk buat pentaksiran formatif. Kita boleh nilai pemahaman mereka secara live tanpa perlu buat ujian yang berasingan. Bijak kan? Tapi, untuk pentaksiran yang berkesan, kita perlu fokus. Kita tak perlu pun nak betulkan semua kesalahan ejaan atau tulisan yang tak berapa kemas pada peringkat ni. Cukup sekadar kita nilai berdasarkan 3 kriteria utama yang jadi objektif kita tadi. Adakah tanda bacanya betul, strukturnya okey, dan adakah ayat tu sesuai dengan gambar? Bila kita fokus, pentaksiran kita jadi lebih adil, objektif dan kita tak membebankan murid dengan terlalu banyak pembetulan serentak. Jadi rakan-rakan, inilah dia blueprint kita. Ingatlah, dalam bilik darjah kita, setiap satu ayat yang berjaya dibina oleh murid tu adalah satu kemenangan yang besar. Ia adalah benih keyakinan yang kita tanam dalam diri mereka. Jadi persoalan untuk kita fikirkan bersama ialah, selepas kita raikan kemenangan kecil mereka hari ini, apakah pula langkah kita yang seterusnya esok untuk pastikan benih keyakinan ini terus tumbuh subur dan mekar. Selamat merancang.